Sebelum kita masuk kepada laporan penuh, satu perkara jelas selepas aksi ini, JDT sekali lagi membuktikan mereka bukan sekadar jago Liga Super Malaysia. Walaupun berdepan salah satu kelab paling bersejarah di Scotland, Harimau Selatan berjaya memaksa Rangers bekerja keras, sehingga pengurus mereka sendiri mengakui kualiti dimiliki skuad kendalian Xisco Munoz. Apakah yang membuatkan Derek McCain begitu kagum dengan persembahan JDT? Ikuti laporan penuh. Johor Darul Ta'zim, JDT-FC, terus mencuri perhatian pada jelajah pramusim di Sepanyol, apabila mempamerkan aksi bertenaga untuk mengikat gergasi Scotland, Rangers FC, dengan keputusan 2-2. Walaupun sekadar perlawanan persahabatan, aksi itu memberikan gambaran bahawa juara Liga Super Malaysia tersebut berada di landasan terbaik menjelang musim 2026-2027. Lebih menarik, pengurus Rangers, Derek McCain, sendiri mengakui pasukannya berdepan lawan yang berkualiti tinggi. Beliau menyifatkan JDT sebagai sebuah pasukan yang tahu menghukum setiap kesilapan lawan dan memaksa Rangers bekerja keras sepanjang 90 minit permainan. Keputusan seri itu dianggap memuaskan buat kedua-dua pasukan, namun bagi JDT, ia membawa makna yang lebih besar. Berdepan sebuah kelab yang mempunyai sejarah panjang di pentas Eropah, dan berjaya memberikan tentangan sengit membuktikan Harimau Selatan semakin hampir mencapai standard bola sepak antarabangsa. Ini merupakan aksi pramusim pertama JDT selepas memulakan kem latihan di Sepanyol. Sebaliknya, Rangers sudah pun menjalani 3 aksi persahabatan sebelum bertemu wakil Malaysia itu. Faktor kecergasan sepatutnya memihak kepada Rangers, namun di atas padang, JDT tampil tanpa rasa gentar. Harimau Selatan bermula dengan penuh keyakinan. Mereka menguasai tempo permainan dan berjaya mencipta beberapa peluang berbahaya, menerusi kombinasi pemain tengah serta serangan pantas. Ketajaman Bergson da Silva sekali lagi menjadi senjata utama JDT. Penyerang prolifik dari Brazil itu berjaya meledak 2 gol untuk meletakkan Harimau Selatan di hadapan. Penyudah tenang dan pergerakan bijaknya di dalam kotak penalti, membuktikan mengapa beliau terus menjadi antara penyerang terbaik di rantau Asia Tenggara. Kedudukan 2-0 memberi tekanan besar kepada Rangers. Pasukan Scotland itu terpaksa meningkatkan intensiti permainan, bagi mengelakkan kekalahan dalam aksi pramusim yang penting buat persiapan musim baharu. Namun pengalaman dan kualiti dimiliki Rangers akhirnya membantu mereka bangkit. Toci Chukwuani muncul wira apabila menjaringkan 2 gol untuk menyamakan kedudukan, dan memastikan perlawanan berakhir seri 2-2. Walaupun gagal mengekalkan kelebihan, persembahan keseluruhan JDT tetap menerima pujian daripada pemerhati bola sepak, kerana mereka berjaya bersaing secara seimbang dengan lawan yang memiliki pengalaman luas di pentas Eropah. Selepas tamat perlawanan, Derek McCain tidak menyembunyikan rasa hormatnya terhadap JDT. Beliau mengakui 2 gol yang dijaringkan Harimau Selatan, berpunca daripada kemampuan mereka memanfaatkan setiap kesilapan yang dilakukan benteng Rangers. Menurut beliau, gol pertama benar-benar menunjukkan kualiti sebenar JDT, manakala gol kedua hadir selepas kesilapan pemain Rangers yang terus dihukum oleh lawan. McCain turut memuji semangat juang anak buahnya yang tidak berputus asa, walaupun ketinggalan 2 gol. Rangers terus menyerang sehingga berjaya menyamakan kedudukan, menerusi 2 jaringan berkualiti daripada Toci Chukwuani. Beliau menyifatkan keputusan seri itu sebagai sesuatu yang adil, kerana kedua-dua pasukan mempamerkan aksi kompetitif sepanjang perlawanan. Dalam masa sama, pengendali Rangers itu menegaskan bahawa aksi menentang JDT merupakan ujian yang sangat berguna sebelum mereka menghadapi serit. Akhirnya dalam satu lagi perlawanan pramusim di Stadium Ibrox pada 22 Julai. Pengakuan daripada seorang pengurus kelab besar Scotland ini, tentunya menjadi satu penghormatan buat JDT. Ia membuktikan bahawa kelab dari Malaysia kini semakin dihormati di pentas antarabangsa.
Bagi penyokong Harimau Selatan, keputusan seri itu memberikan keyakinan bahawa pasukan kesayangan mereka mampu memberikan saingan hebat kepada mana-mana kelab luar negara. Sepanjang beberapa tahun kebelakangan ini, JDT sememangnya konsisten meningkatkan kualiti skuad melalui kemasukan pemain bertaraf antarabangsa, kemudahan latihan moden serta pengalaman beraksi dalam Liga Juara-Juara AFC Elite. Semua faktor itu jelas membantu meningkatkan tahap permainan mereka, sehingga mampu memberikan tentangan kepada kelab-kelab dari Eropah dalam aksi persahabatan. Selain Bergson yang terus berbisa di hadapan gawang, beberapa pemain lain turut menunjukkan persembahan memberangsangkan. Barisan tengah JDT berjaya mengawal permainan pada beberapa fasa penting, manakala benteng pertahanan pula berdisiplin ketika menyerap tekanan Rangers. Walaupun masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki, khususnya ketika mempertahankan kelebihan, aksi ini memberikan banyak petanda positif menjelang musim baharu. Jurulatih JDT pastinya akan menggunakan rakaman perlawanan ini untuk menilai aspek taktikal, tahap kecergasan serta keserasian pemain sebelum menghadapi cabaran sebenar. Selepas aksi menentang Rangers, jadual pramusim JDT masih padat. Harimau Selatan dijadualkan berdepan kelab Arab Saudi, Al-Ettifaq, pada 19 Julai sebelum menentang CD Contestano sehari kemudian. Dua lagi aksi itu dijangka menjadi medan terbaik untuk menguji lebih ramai pemain, serta memperkemaskan corak permainan pasukan. Penyokong juga pastinya mahu melihat sama ada Bergson mampu meneruskan sentuhan berbisa, selain menantikan persembahan pemain-pemain baharu yang dibawa masuk bagi memperkukuhkan skuad. Secara keseluruhannya, keputusan seri 2-2 menentang Rangers mungkin tidak memberikan trofi, tetapi ia membawa nilai yang cukup besar kepada JDT. Mereka bukan sahaja berjaya menguji kemampuan sendiri menentang kelab ternama Eropah, malah turut memperoleh pengiktirafan daripada pengurus lawan yang mengakui kualiti dimiliki Harimau Selatan. Jika momentum seperti ini dapat diteruskan sepanjang baki jelajah pramusim, JDT berpotensi memulakan musim 2026-2027 dengan penuh keyakinan. Prestasi yang dipamerkan ketika menentang Rangers menjadi bukti bahawa Harimau Selatan semakin matang, semakin berkualiti dan terus membawa nama bola sepak Malaysia ke pentas antarabangsa.